Ramai majikan yang tak tahu. Agensi nampak sah, tapi lesen mereka dah expired. Kalau tersalah pilih, boleh menyebabkan kerugian beribu ringgit. Jom, saya tunjukkan cara bagaimana kita nak semak status lesen agensi, terus ke laman web rasmi Jabatan Tenaga Kerja. Okey, langkah pertama, tuan-tuan boleh pergi ke Google, kemudian buat carian Jabatan Tenaga Kerja. So, ini adalah portal rasmi Jabatan Tenaga Kerja. Okey, bila kita klik, kita akan pergi ke bahagian perkhidmatan kami. Dan dalam perkhidmatan kami ini ada pelbagai pilihan, terus ke bahagian agensi pekerjaan swasta. Okey, di dalam agensi pekerjaan swasta ini, terus scroll ke bawah, kemudian pilih senarai APS dan type nama agensi. Contoh, IMI Talent. Dan negeri kita pilih Kuala Lumpur sebab kami berada di Kuala Lumpur. Kemudian kita klik button cari. Kemudian di sini dia akan paparkan pelbagai nama agensi dan kalau kita lihat di sini ada nama agensi pekerjaan IMI Talent. Okey, ada nombor lesen, kategori lesen. Yang paling penting sekali adalah tempoh. Tempoh bermula 1 hari bulan 9 2025 sehingga 31 hari bulan 8 2027. Jadi, yang paling penting sekali adalah tarikh expired lesen agensi tersebut. Sebab, agensi tidak boleh membuat sebarang permohonan baru sekiranya lesen agensi berbaki lagi 3 bulan. Langkah ini nampak simple, tetapi boleh mengelakkan anda daripada ditipu. Sekiranya anda ingin kami bantu membuat semakan, kami boleh bantu secara percuma. IMI Talent, Professional People, Personal Touch.